Ustaz Hazan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, Asri dan Tusi diberikan Allah sekalian, alhamdulillah. Alangkah baiknya kalau pada malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan menjelajah satu surah yang istimewa, namanya surah Al-Waqi'ah. Kalau paling baik sini kalau tuan-tuan boleh pegang buku ni yang ada di bawah, saya bawa. Kalau tuan-tuan minat nanti tuan-tuan belilah. Kalau tak minat nanti tuan-tuan pulang balik. Sebab saya nak ajar review buku yang berkaitan surah Al-Waqi'ah ni, tapi tak banyak pun bawa. Nanti kalau tuan-tuan tak berhajat, tuan-tuan letakkan di belakang balik. Kalau tuan-tuan rasa ada manfaat, tuan-tuan bayarlah yang mana yang tuan-tuan rasa sesuai. Baik, tujuan kita berhimpun pada malam ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mengkaji satu ayat Allah yang sangat indah, yang sangat istimewa, iaitu surah yang namanya surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Jadi bila kita melihat kepada surah ini, dikemukakan dalam hadis, kalau lihat pada muka surat ke-25 bagi kitab yang tuan-tuan ada lihat di tangan, pada muka surat 25, maaf tak cukup agaknya ya, bagi siapa yang minat, yang ada boleh lihat di tangan pada muka surat 25. Coba kita lihat sekejap. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Waqi'ah kerana ia menyentuh tentang hari kiamat. Surah Al-Waqi'ah adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Kalau kita mempelajari ilmu Al-Quran, nama Makkiyah ataupun Madaniyah bukan merujuk kepada tempat, tetapi dia merujuk kepada waktu. Artinya kalau kita nyatakan surah ini surah Makkiyah, berarti surah itu bukan turun di Mekah, bunyinya macam Mekah. Tetapi para ulama berijma' mengatakan Makkiyah itu bermaksud sebelum hijrah. Apa-apa surah yang turun sebelum hijrah dinamakan Makkiyah. Satu lagi kalau turun selepas hijrah, nama dia Madaniyah. Walaupun turunnya surah itu di Mekah, ada surah yang turun di Mekah tapi dia tergolong dalam surah Madaniyah kerana nama itu adalah berpandukan kepada waktu, bukan kepada tempat. Banyak orang tersilap mengatakan Makkiyah ini turun di Mekah. Bukan semestinya. Baik, surah ini diturunkan sebelum hijrah dan bila disusun dalam Quran menduduki tempat ke-56 dan ayat-ayatnya sebanyak 96. Dia diturunkan selepas surah Taha dan dinamakan Waqi'ah dalam bersempena dengan ayat yang pertama yang terdapat dalam surah ini. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, mengapakah turunnya Al-Quran tetapi susunannya tidak sama dengan turunnya? Sebab ternyata ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi susunnya dalam Quran dia bukan satu, kerana Al-Quran yang ada di sisi Allah yang dipanggil sebagai Lauh Mahfuz itu, dia sudah pun termaktub ikut nombor 1 sampai 114 seperti yang ada dalam susunan di tangan kita pada hari ini. Cuma turunnya itu adalah mengambil kira persoalan dan juga perkara-perkara peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi dan juga para sahabat. Maka datanglah ayat ini untuk mengulas atau memberikan jawapan
kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi bila Nabi di hujung hayat Nabi, datang Jibril mengajar Nabi SAW untuk meletakkan surah itu nombor berapa, duduknya di mana, ayat ini duduk dalam surah mana, maka berlakulah perhimpunan seperti yang sama yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang anak bertanya, kenapa tak sama ya bang? Ayat turun yang pertama tapi duduknya nombor 100 lebih, contohnya ayat yang turun yang kemudian duduk nombor 1 dalam Al-Quran. Jawapannya kerana Allah SWT mengkehendaki susunannya seperti itu, cuma turunnya mengikut waktu dan keperluan. Gitu ya. Jadi mengikut Imam Al-Alusi. Al-Alusi ni siapa tuan-tuan? Al-Alusi ni adalah seorang ulama bermazhab Hanafi yang terkemuka berasal dari Baghdad. Kalau saya nak cerita sikit latar belakang Imam Al-Alusi ni, adalah seorang ahli tafsir. Dia lebih kurang 400 tahun yang lalu wafatnya. Maknanya tak jauh sangat lah, bukan di kalangan ulama yang terdahulu sangat. Dia ulama kurun ke 10 Hijrah. Beliau ni adalah seorang ahli sufi yang terkemuka, duduk di Baghdad, ya, dan mengajar. Tetapi dia tidak menulis tafsir, tak menulis apa-apa. Dia mengajar sahaja. Orang datang hadir ke kuliahnya, dengar, ya, dia mengajar Melaka tu. Anak muridnya mendengar kuliah disampaikan. Tiba-tiba anak muridnya cadang kepada Tuan Guru, ilmu Tuan Guru ni buat, alangkah baik kalau Tuan Guru tulis, boleh jadi jariah untuk dibaca dan juga direkodkan sebagai satu maklumat. Pandangan Tuan Guru ni nampak hebat. Dia kata, aku tidak punya masa nak tulis wayang aku. Pada satu hari selepas subuh, dia terlelap letih sangat, mungkin jam mulai pada malamnya, tiba-tiba dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya, dan itu bukan kali pertama, banyak kali berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah telah bersabda kepadanya, wahai Mahmud, namanya Mahmud, alangkah baiknya kalau kau tulis apa yang kau faham ini, mudah-mudahan menjadi rujukan kepada orang untuk memahami kalam Allah. Kerana tidak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu yang berkaitan dengan kalam Allah, iaitu Al-Quran. Kalau orang berbicara bab hadis, ada orang kata hadis ni sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi kalau kita baca firman Allah, tidak akan ada orang boleh berkata ini dhaif, ini sahih, tidak boleh. Firman Allah. Ya, jadi dia utama ilmu untuk kita pelajari ilmu tafsir Al-Quran. Maka dia bertemu dengan Rasulullah kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Rasulullah memujuknya untuk menulis, dan akhirnya beliau pun menulislah tafsir yang namanya Tafsir Al-Alusi. Tafsirnya sangat hebat. Malangnya tidak ada lagi terjemahannya dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris pun saya tidak pasti, yang ada dalam bahasa Arab. Ya, beliau menulis, dan kemudian bila lengkap penulisannya itu, dia pun pergilah berjumpa dengan Sultan di Turki, di Istanbul, dan berkata kepada Tuanku Sultan, Tuanku patut menulis satu kitab. Alangkah baik kalau kitab ini bahasa Arab pada masa itu merupakan bahasa utama orang-orang Islam. Maka Tuanku Sultan Uthmaniyah pun menjadi gembira dan menyuruh buku tersebut untuk disalin dan ditulis dengan kemudahan pada masa itu untuk diedarkan kepada orang-orang Islam yang ingin memahami Al-Quran. Ya, jadi ini cerita tentang Imam Al-Alusi, seorang ulama mazhab Hanafi yang sangat saleh, yang zuhud, yang mempunyai banyak terusan idea, mengajak kepada orang Islam membaca, menjadi mulia dengan sebab ilmu dan sebagainya. Jadi kata Imam Al-Alusi, Al-Waqi'ah salah satu nama daripada nama kiamat. Ini disebabkan bila Al-Waqi'ah berlaku, dia mengangkat dan merendahkan roh setiap individu berdasarkan amalan mereka. Ya, dan nama lain bagi kiamat adalah Al-Azifah, iaitu hari yang tersembunyi, dan Al-Haqqah, salah satu nama kiamat yang lain. Tema utama surah ini membincangkan mengenai kejadian hari pembalasan yang diingkari oleh orang-orang musyrikun dan juga golongan etis. Surah ini jelas menekankan tentang keimanan terhadap hari kiamat yang merupakan rukun kelima. Ia menekankan tentang hari pembalasan bagi menanamkan keyakinan terhadap manusia bahawa kiamat itu pasti berlaku. Itu sebab dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan bahawa Sayyidina Uthman datang melihat seorang sahabat ketika dia sakit nazak meninggal dunia, namanya Abdullah bin Mas'ud. Bila Sayyidina Uthman datang mengunjunginya, berkata kepadanya, engkau sakit wahai Abdullah bin Mas'ud, nak tak aku bawa doktor untuk merawatmu, tabib yang paling mahir? Kata Abdullah bin Mas'ud, tak payahlah, kerana doktor yang merawatku lah yang menyebabkan aku sakit pada ketika ini. Dia bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ada tak kau memiliki hajat apa-apa untuk aku sempurnakan? Sayyidina Uthman ni bukan saja seorang khalifah, dia juga seorang yang kaya.
yang dermawan, yang terkemuka banyak semangatnya untuk Islam. Maka kata Allah Rasul, tidak perlu, kerana aku akan mengakhiri hidup ini. Sayyidina Usman bertanya lagi, engkau meninggalkan anak-anak yang tidak mempunyai apa-apa latar belakang, tak ada keuangan, material, kekuatan, duit semua tidak ada, bagaimana wahai Ibn Mas'ud? Jawapan Allah bin Mas'ud, aku belajar dari Nabi SAW bahawasanya mengingatkan anak-anakku agar membaca surah Al-Waqi'ah ini, kerana dengan membaca, menghayati, mengamalkannya akan menghindari kemiskinan dari hidup. Ya. Maka hadis ini dari sudut penilaiannya hadis lemah, tetapi para ulama bersepakat mengatakan benda hadis yang lemah ini kalau sudut amalan masih lagi digalakkan. Kalau tidak ada kelebihan itu pun membacanya dah jadi satu pahala. Ya, bukan saja satu huruf dikira pahala, bukan satu perkataan dikira pahala. Bahkan alif lam mim itu dianggap 3 huruf dan setiap satu itu mengandungi 10, dan 10 boleh dilipat gandakan lebih banyak lagi di sisi Allah jika Allah menghendaki dengan ada ikhlas dan sebagainya. Ya. Jadi inilah dia latar belakang sedikit tentang surah Al-Waqi'ah. Coba kita lihat pada muka surat ke-26. Bukti-bukti kebesaran Allah. Berkaitan kedudukan surah Al-Waqi'ah ini terdapat banyak hadis, antaranya sahih dan dhaif. Antara menunjukkan kedudukannya hadis sahih riwayat Tirmizi dan Al-Hakim daripada Ibn Abbas bahawa Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, rambut Rasulullah telah beruban. Rasulullah SAW mempunyai uban di kepala baginda tidak lebih dari 20 helai. Tak lebih daripada 20 helai. Ya, pernah Rasulullah menegur para sahabat yang uban penuh di kepalanya supaya menginaikan kepala tersebut, menginaikan dengan warna kuning ke, warna merah gelap ke, ya, ataupun warna daripada za'faran ke, warna daripada inai ke. Rasulullah menegur para sahabat ini supaya berpenampilan hebat pada isteri, kalau kita menjadi majikan supaya dapat dilihat segah oleh orang bawahan dan sebagainya. Ya, maka rambut di kepala Rasulullah beruban tak lebih 20 helai, dikira oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada asalnya 11, 12, 13 meningkat gitu. Maka Rasulullah telah menjelaskan, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ya, Rasulullah bersabda, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Idza Syamsu Kuwirat. Surah ini telah menyebabkan rambutku bertambah ubannya. Ya, maka maksud bahawa uban di kepala Rasulullah bertambah disebabkan banyaknya ayat-ayat berkaitan amaran, peringatan, inzar dalam ayat ini. Inzar ini berarti amaran, peringatan tegas daripada Allah SWT. Kalau Nabi SAW yang tidak memiliki dosa pun baca boleh sampai beruban di kepala. Masakan kita orang biasa yang banyak dosa ni tidak terfikir untuk menjadi lebih baik bila membaca dan memahami ayat-ayat ini, tuan. Ya, baik. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah merasa gerun bila membaca surah Al-Waqi'ah. Kegerunan itu timbul akibat daripada azab neraka dan huru-hara kiamat yang disampaikan dalamnya. Kesemua perkara itu pasti berlaku sejajar dengan nama surah sendiri, iaitu Al-Waqi'ah, yang bermaksud peristiwa yang pasti terjadi. Ya, pembacaan surah Al-Waqi'ah ini sebenarnya telah menjadi amal Rasulullah SAW, kerana dalam hadis yang Tirmizi menukilkan bahawa Qutbah bin Malik berkata, annahu qara'a fi subhi bil Waqi'ah. Nabi SAW membaca surah Al-Waqi'ah ni dalam salat fajar baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pagi Jumaat Nabi mengamalkan surah As-Sajdah dengan Al-Insan. Pagi Sabtu Nabi baca surah Al-Waqi'ah contohnya. Ya, mungkin pada pagi Ahad Nabi baca surah Sabbihis Rabbikal A'la. Ya, surah yang tak begitu panjang dan tak pendek sangat. Ini lumrahnya. Kalau kita jadi imam, kita kira waktu subuh. Macam sekarang waktu subuh awal, maka ni boleh panjang sikit. Tapi kalau waktu subuh lambat, maka kita ikutlah perhitungan Nabi ini dalam membaca surah-surah yang terpilih itu. Ya, menjadi imam ini pun kena faqih, kena bijak. Kerana Nabi pernah menegur seorang sahabat yang namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu.
yang mengimamkan salat zuhur dibacanya surah yang panjang-panjang, sedangkan waktu zuhur amat tidak sesuai baca surah panjang-panjang kerana orang agak sibuk, berhenti bekerja sekejap, berehat, mungkin nak tidur, mungkin nak break sekejap, maka kita baca panjang-panjang sampai membuatkan orang jadi lambat masuk ofis. Begitu juga hari Jumaat contohnya, khutbah yang paling elok, paling molek itu lebih kurang paling lama pun 20 minit. Kalau kita pergi ke negara-negara maju yang tuan-tuan tentu lebih biasa pergi lagi sekejap khutbahnya 5 minit, 10 minit. Apa nak cakap panjang-panjang, orang semua dah faham. Ya, bila cakap panjang-panjang orang pun drag nak keluar dan sebagainya. Ini adalah dalam Islam dipanggil fiqh. Kita di negara Malaysia bila tuan khutbah letakkan sangat pendek, munasabah. Tapi ada negeri-negeri yang khutbahnya panjang, dia berjela-jela sebab orang penat mendengarnya. Sedangkan hari Jumaat ini hari bekerja. Ini komen berkaitan dengan bagaimana bijaknya Rasulullah SAW mengatur sembahyang bersama makmum. Ya, baik. Kita sering mendengar nasihat bunyi, jika ingin murah rezeki, bacalah surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan dapat melapangkan rezeki. Ini adalah satu hadis riwayat daripada Ibnu Asakir, ya, Al-Bayhaqi, yang mengambilnya daripada Abi Syuja' dan Abi Zibya tentang Abdullah bin Mas'ud yang ditimpa penyakit kronik yang menyebabkan kematiannya. Pada muka surat 27, ya, ini surah yang masukkan, man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Sesiapa yang baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan buat selama-lamanya. Bagaimana tuan-tuan? Dengan syarat kita memahami dan mengamalkan segala yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah ini. Kita lihat sebentar lagi, ya, kerana surah Al-Waqi'ah ini mengajar kita prinsip hidup kita mesti kembali kepada Allah. Kita bukan orang yang berumur yang wafat, bahkan orang muda pun kadang-kadang meninggal dunia. Disebut oleh penyair, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Beramai orang yang kau lihat ketika mudanya mati tanpa sebab yang tertentu, sedangkan orang tua yang sakit tak mati-mati pula dia. Ya, benar kata-kata ini. Kerana umur kematian kalau dikaji, dibaca, dihayati, menyebabkan orang ini akan berubah dan agresif menjadi hamba kepada Allah, bukannya hamba kepada benda-benda yang lain. Ya, kita ni ibarat tuan-tuan, kata para ulama, kata Muhammad Asy'ari, seorang ulama sufi yang terkemuka dari Mesir. Beliau ni mazhab Syafi'i, seorang ahli hadis, seorang ahli sufi. Beliau berkata, ada seorang alim yang salih, ya, dia berkata dalam mimpi tidurnya, tidur orang salih ni biasanya dia qiyamul lail agak 3.30, 4.30, 5 tu rehat sekejap sebelum subuh. Ya tuan ya, bangun sebelum subuh, pastikan dapat rehat sekejap sebelum subuh, dan qiyamul lail agak-agak 3 malam yang awal tu ujungnya tidur sekejap. Dalam tidurnya dia bermimpi dia diundang pergi ke sebuah rumah yang sangat indah, dan kontraktor yang ada di rumah itu sedang sibuk menyiapkan finishing rumah yang indah itu, istana yang indah itu. Lalu dia pun termanggu-manggu, duduk bingung kenapa datang jemput ke rumah ini. Dia bertanya kepada ketua kontraktor itu, Mando, tuan ni rumah siapa ni? Orang itu menjawab kepadanya dalam mimpi tersebut, ini rumah tuan. Rumah aku, bila pula aku beli rumah macam indah? Kamu akan memasuki rumah ini lagi 7 hari. Dia pun tersedar daripada tidurnya tuan-tuan. Sedar tu. Dia bercakap pada isinya, orang tadi yang bermimpi, mimpi ni pelik kan. Bahawasanya abang dijemput datang ke sebuah rumah yang hampir siap, dan orang tu beritahu di rumah abang nak masuk lagi 7 hari. Ya, orang saleh sepertinya dia buka pintu hati, boleh berfikir benda-benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Lalu dia membuat satu rumusan. Dia kata pada isinya agaknya abang nak mati 7 hari tu. Benar tuan-tuan, berlalu 7 hari dia meninggal dunia. Maka catatan yang ditulis dalam diarinya, benarlah sabda Nabi SAW, sesiapa yang nak rumahnya di akhirat itu dipenuhi dengan pokok-pokok, maka hendaklah dia rajin bertasbih, bertahmid, berzikir, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kerana Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam pesan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu bahawasanya istana syurga yang kamu akan masuki itu sangat luas.
maka sesiapa yang rajin mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka akan ditumbuhkan pepohonan dalam syurga itu. Maka difahami daripada hadis ini, orang yang tidak rajin berzikir mungkin dimasuk syurga, tapi syurganya layan sikit ni, kosong. Orang yang tak rajin baca Quran, yang layak masuk syurga, tapi rumahnya dalam syurga tak indah seperti rumah orang lain. Itu difahami oleh para salafus saleh. Lalu beliau berkata, bila dia melihat rumah yang indah itu masih belum siap, tapi kontraktor itu berkata akan siap masa 7 hari, kerana orang soleh macamnya, kata Abu Asy'ari, adalah orang yang sangat istiqamah dengan zikir-zikirnya, dengan Qurannya, dengan selawatnya. Maka rumah itu dibuat oleh kontraktor yang ada di syurga, malaikat-malaikat tanpa henti-henti. Pernah tak kita pergi rumah tuan-tuan, kita tengok rumah yang sedang disiapkan, tapi rumah itu pekerja-pekerjanya sedang duduk termanggu-manggu, tak tahu nak buat apa. Kalau orang Bangladesh, orang Indonesia duduk di Singapura bersama-sama. Kenapa tak buat rumah? Bahannya tak cukup, simennya tak ada, batunya tak ada, elektrikalnya belum datang wire. Kami nak buat apa? Duduklah. Kalau kita nak fahami macam tu tuan-tuan. Jadi kata para ulama benar, orang yang rajin baca Quran, orang rajin berzikir, bertasbih, ada wirid-wirid setiap hari, mak surat dan sebagainya, dia sedang supply kepada istana yang dibina oleh Allah untuknya dalam syurga dengan finishing yang paling indah. Tapi kalau seseorang itu meninggalkan buat amalan-amalan ini, dia menyebabkan orang sedang menyiapkan rumah itu termanggu-manggu, bingung tak tahu apa, kerana bahannya tidak sampai. Allah, indah sekali pengalaman yang dikemukakan ini tuan-tuan. Amatlah menepati maksud Quran dan juga hadis, yang mana orang awam macam kita kadang-kadang tak apa jelas. Ini macam saya ceritakan Imam Al-Busi tadi, tetap sekiranya sangat detail. Benda yang kita tak dapat terfikir pun dia boleh terfikir, kerana Allah SWT telah membuka hijab untuk orang-orang yang salih dan ikhlas ini, apa yang tidak dibukakan untuk orang-orang lain. Baik, ya, kita buka pada muka surat 29, masuk kepada episod pertama dari surah Al-Waqi'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. Apabila berlaku kiamat itu, tiada siapa pun dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya, maka terjadilah dia seperti debu yang bertibaran. Dan kamu pula pada masa itu menjadi 3 golongan. Puak pihak kanan, alangkah bahagianya keadaan golongan pihak kanan itu, dan puak pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Dan puak yang ketiga pula, iaitu orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan sebaik-baiknya di akhirat. Maka itulah orang yang didampingkan di sisi Allah, tinggal tetap dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Baik, pergi muka surat 31. Menurut Ibn Abbas, golongan yang direndahkan Allah adalah golongan yang bongkak dan hidup di dunia dengan bangga diri. Golongan ini adalah ingkar kepada perintah Allah, dimasukkan ke neraka sehingga bahagian yang paling bawah. Perkataan yang Allah gunakan khafidatur rafi'ah. Khafid ini berarti merendahkan, rafi'ah meninggikan. Ya? Jadi siapa yang ditinggikan oleh Allah? Orang yang taat, beramal saleh, rajin datang ke masjid, rajin menolong anak-anak yatim, rajin menolong orang susah. Ya, kadang-kadang betul ini boleh kata sekalian, dalam melakukan amal saleh ni kita kena banyak berahsia daripada pengetahuan orang. Kerana kalau kita berahsia, diumpamakan dalam hadis, lebih baik daripada menunjuk kepada orang. Boleh juga tunjuk kepada orang kalau kita berderma atas kapasiti dakwah korporat, contohnya CSR. Kita nak buat biar company muslim yang lain merasa bertanggungjawab untuk bantu orang Islam, tak mengapa. Tapi kalau atas personal capacity, lebih baiklah kita melakukannya secara tersembunyi, kerana dia lebih selamat dari riak dan penyakit-penyakit yang lain.
Ya, ada seorang ulama ahli tafsir yang terkemuka namanya Imam Jalaluddin Mahali. Beliau ni mazhab Syafi'i, juga di Mesir orangnya. Mesir ni kiblat bagi menuntut ilmu, tuan-tuan, ramai ulama lahir di sini. Imam Jalaluddin Al-Mahali ni guru kepada Imam Suyuti. Siapa tidak kenal Imam Suyuti yang terkemuka itu? Imam Jalaluddin Al-Mahali ni seorang businessman. Dia ahli perniagaan, dia berniaga, tapi wangnya tidak ada. Orang pun heran, mana pergi niaga hebat-hebat, duit tak ada, tak nampak. Rupa-rupanya Imam Mahali ni sampai dia membereskan keperluan keluarganya, anak isterinya, dia akan bangun pada waktu malam ketika orang tidur dan pergi cari golongan yang miskin yang perlukan bantuan di kalangan orang-orang yang sakit, orang-orang tua yang lemah, ibu-ibu tunggal yang tidak ada tempat untuk bernaung. Dia pergi cari dan dia mempunyai list nama orang-orang yang perlu dibantunya itu. Tidak pernah ditunjuk kepada sesiapa pun. Maka bila imam yang mulia ni mati, sebelum matinya dia pesan kepada anak-anaknya, anak-anak yang teruskan perniagaan abah, ni abah ada simpan satu list nama orang. Kalau kamu ada peluang, bantulah mereka, kerana abah tidak pernah gagal bantu mereka. Allahu Akbar. Maka salah seorang anaknya bertanya, abah, kenapa abah tak cerita pada kita, abah? Kita anak-anak semua, kalau abah mengajar kat masjid, orang semua kenal abah. Jadi ustaz macam tu, tuan-tuan. Tambahan kalau masuk TV, masuk TV, kalau kena tahan polis, bawa laju, boleh lepaskan. Sila ustaz, jalan ustaz, jalan. Kalau beratur kat JPN nak buat IC, nanti tengah beratur, ambil nombor, tiba-tiba orang datang, ustaz, bos nak jumpa ke dalam. Besok lah, potong queue lah. Dan selalu juga makan dekat restoran mana-mana, tahu-tahu bila nak bayar, dah ada Allah tolong bayar kan. Best jadi ustaz kan? Best jadi ustaz. Tak percaya, cuba jadi ustaz. Macam tu. Tuan-tuan, kata Imam Mahali dulu 500 tahun dulu pun berlaku benda yang sama. Aku jadi orang alim, orang hargai aku, orang sayang kat aku. Aku bagaimana semua orang mendampingi orang bagi macam kerajaan. Tapi orang-orang susah yang keluar sana, mereka tak berkesempatan nak kenal orang alim, kerana hidup mereka susah. Kais pagi makan pagi, ke petang ke petang. Kadang-kadang nak pergi ke masjid pun tak sempat. Orang kat flat-flat ni nak pergi surau pun tak sempat, kerana dia bawa lori, bawa bas, bininya pula kerja kat kedai makan. Susah betul. Maka Imam Mahali yang mulia ini telah menjadikan kehidupannya waktu malam, beberapa kali dalam seminggu dia akan pergi cari orang susah untuk pergi hantar makanan. Kadang-kadang kena marah dengan orang tu. Orang susah ni dia minta benda bukan, tuan-tuan. Tak percaya, tanya pada kawan-kawan kerja kat pusat zakat. Kadang-kadang kena marah. Tak lambat. Orang nak bagi dia duit pun dia marah. Ya, Imam Mahali menghadapi itu semua dengan tabah. Dan dia tulis dalam catatan hidupnya, berjumpa dengan orang susah ini dapat mengubat hati yang bongkar. Kerana orang susah ni tak kenal ustaz, orang ni terkemuka masuk TV, public figure, tak. Orang susah tak kenal, kerana dia pun tidak ada masa untuk berjinak-jinak dalam agama. Mungkin kita tak boleh berusaha dengan dia juga, kerana mungkin dia prasana pun tak cukup. Ya, maka bila pergi berdampingan dengan orang-orang seperti ini, bantu mereka mengubah hati aku. Dan berbanding dengan aku pergi ke tempat-tempat yang orang kenal aku, orang hargai aku kat situ, kadang-kadang aku rasa aku ni hebat sangat. Jadi kembali kepada ayat ini tadi, khafidatur rafi'ah, Allah meninggikan setengah golongan, Allah merendahkan yang lain. Siapa yang ditinggikan? Ditinggikan adalah orang yang kat dunia buat satu benda kerana Allah SWT. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Buat baik, banyak kalah sembunyi daripada nampak kepada orang lain. Ya, dan inilah golongan yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Dan jangan terkejut, kata Imam Ghazali, ada orang di dunia dia tinggi, dekat akhirat tinggi lagi sekali. Kerana dia dulu kat dunia dengan segala kemudahan yang Allah beri, memudahkan dia untuk melakukan amal saleh, lebih cepat masuk syurga. Jangan nafikan orang seperti itu. Janganlah tuan-tuan itu ramai, saya subuh datang, berderma kuat, ya, buat baik banyak sekali tanpa berkira-kira. Saya tahu kalangan tuan-tuan ini ramai orang saleh, ya. Tapi ada yang di akhirat besok, di dunia dia hina, lemah, rendah, hina.
ke akhirat pun lagi sekali hina. Allahu Akbar, na'udzubillah. Inilah golongan yang hidup di dunia susah, tetapi dalam susah pun tegak mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ada pula yang ketiga, di dunia dia mulia, di akhirat dihinakan. Dan ada pula yang keempat, di dunia dia dihinakan, di akhirat dia dimuliakan. Maka kita hendaklah membuat program hidup yang konsisten dari sekarang, nak letakkan diri kita di mana sebenarnya. Dan di akhirat besok disebut dalam hadis, orang yang hidup di dunia dengan segala kemewahan tetapi dari sumber yang haram, maka di akhirat besok akan dihinakan. Lalu Allah tanya kepadanya sedetik selepas dia dimasukkan ke dalam azab, "Fulan, aku azab kau satu detik, satu saat, keluar kembali. Kau pernah rasa kemewahan masa dulu-dulu tak?" Dia jawab, "Tidak pernah." Walaupun dia di dunia dulu hidup dengan segala kemewahan dari sumber yang haram, tetapi ke akhirat, bila dia benamkan saja dalam neraka itu sesaat cuma, melupakan dia kepada dia semua yang ada di dunia yang dia lalui selama puluh-puluh tahun itu. Sebaliknya, ada orang yang di dunia itu susah tetapi beristiqamah dalam amal saleh. Di akhirat besok bila dimasukkan dalam syurga, sesaat Allah keluarkan dia balik, "Hamba-Ku, engkau pernah tak rasa susah?" Padahal berpuluh tahun dulu di dunia dia susah, tapi tidak menggadaikan imannya. Maka dia jawab kepada Allah, "Kalla ya demi Allah, tidak pernah wahai Tuhan." Tak pernah, padahal 10 tahun dia susah di dunia. Jadi inilah peliknya perjalanan ke akhirat. Maka amat tidak berbaluilah kalau seseorang itu membaca ayat surah Al-Waqi'ah, memahaminya, faham tentangnya, masih lagi di dunia dia buat perkara-perkara maksiat dan keingkaran kepada Allah. Walhal panjang macam mana pun dia akan berakhir dan akan dirasai di akhirat besok. Sedetik dalam kesusahan, melupakan kepadanya habis semua nikmat yang pernah dikecapi di dunia. Baik, kita lihat pada muka surat ke-35. Surat 36. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanat al jibalu kathiban mahila. Gunung-gunung yang tinggi akan tercabut dari paksinya dan hancur jadi debu. Debu yang diterbangkan dihamburkan oleh angin bagai kapas yang disebarkan oleh angin kencang. Apabila gunung-gunung terhancur, maka kencangnya angin yang bertiup ibarat bertiup di lautan Hindi yang sumpah dengannya. Ini saja tuan, saya bawa cerita yang kita lalui dalam hidup. Kembangan hilangnya kapal terbang MH370. Walaupun tidak siapa yang dapat menjalankan pendidikan tentang perkara itu, tapi kita lihat lautan yang sangat luas itu menelan kapal terbang ini. Seperti dikatakan ramai orang. Bayangkan begitu hebatnya dunia yang Allah jadikan. Artinya kalau kita melihat perkara-perkara yang berlaku keliling kita, fenomena alam yang ada ni, kita rasa gerun, tuan, takut. Tak semena-mena tiba-tiba air pasang, air naik di beberapa tempat di Semenanjung. Air yang sama dalam telah menenggelamkan Aceh. Kan semua orang berada dalam ketakutan. Kalau tuan-tuan dapat menyemak sendiri pengalaman peribadi orang yang mengalami bencana di Aceh ini, sangat mengerikan sekali. Jadi inilah yang Allah tunjukkan pada kita sekali-sekala, kata Imam Zamakhsyari, sekali-sekala Allah tunjukkan berlakunya bencana seperti itu supaya bertambah yakin kita terhadap pertemuan dengan Allah dan hukuman dan azab dan siksa yang dijanjikan kepada orang neraka. Azan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga kumpulan manusia. Setelah menceritakan perihal kiamat dan keadaan bumi berlakunya kiamat, Allah pun membahagikan manusia kepada tiga golongan. Siapakah mereka? Yang pertama Ashabul Maimanah, yang kedua Ashabul Masy'amah, yang ketiga As-Sabiqun Al-Muqarrabun. Tiga golongan. Tiga golongan. Golongan yang pertama merupakan Ashabul Maimanah, adalah golongan kanan. Ashabul Masy'amah golongan kiri. Kemudian datang As-Sabiqun Al-Muqarrabun.
Golongan kanan adalah disebut di sini pada muka surat 37. Golongan yang pertama, golongan yang diambil perkataan yamin, iaitu mereka yang akan menerima kitab catatan amalan mereka dari tangan kanan. Gambaran dalam hadis mengatakan, bila manusia ni dalam keadaan telanjang bulat, tak berpakai apa-apa, tak berkhatan, tak berselipar, tak berkasut, duduk di padang mahsyar, sekonyong-konyongnya datanglah kitab amalan masing-masing berterbangan. Dan kalau orang ini orang soleh, kebetulan secara automatik tangan kanannya akan terangkat untuk mengambil kitab yang terbang kepadanya. Kalau orang ini orang talih, asin, fasik, kafir dan sebagainya, maka automatik tangan kirinya yang akan menyambut tibanya kitab tersebut. Ya, bagaimana rupanya wallahu a'lam, tetapi dalam hadis menyatakan seperti itu. Jadi golongan ashabul yamin dengan al-muqarrabun ni dua pihak yang berbeza. Ashabul yamin satu yang melepasi markah. Kalau umpamanya kita lihat markah itu 50, mungkin dia 50 baru 50 hingga 80. Dan al-muqarrabun, as-sabiqun al-muqarrabun ni pula 80 baru kepada 100. Dan tingkatan yang tertinggi iaitu tingkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai maqam mahmud, al-maqam mahmud. Nabi-nabi, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh yang akan menduduki tempat yang paling tinggi. Banyak tuan-tuan, ya, perbezaan yang berlaku. Kalau kita kat dunia pun kita sebut duduk kat mana Damansara. Damansara ada banyak. Mana satu Damansara ni? Bukit Damansara. Tu dia Bukit Damansara. Memang tempat orang banyak orang, orang hebat-hebat, pemimpin-pemimpin duduk kat situ. Saya duduk Damansara juga, tapi Damansara damai, yang banyak flat tu. Tak macam mana nama melekat Damansara, kita pun tidak tahu, tuan-tuan. Maka di syurga begitu juga. Firdaus ni rupanya ada banyak. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa minha tafajjar anharul jannah. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah Firdaus. Kerana Firdaus ini syurga yang paling tinggi, duduk tengah-tengah, dan di atasnya terus merupakan Arsyur Rahman. Dan dari syurga Firdaus inilah terbitnya anak-anak sungai masuk ke syurga-syurga yang lain itu. Jannatul Adn, Darussalam, Jannatul Ma'wa, ya, syurga-syurga yang lain yang disebutkan dalam ayat-ayat lain. Jadi bila menyatakan di sini ada 3 golongan. Yang pertama, bersungguh-sungguh buat amal saleh. Yang kedua, buat alhamdulillah, perkara-perkara dibuat tapi tidaklah bersungguh-sungguh mana. Ibaratnya kalau sembahyang sunat itu kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Baca Quran, kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Ya, bila datang malam Jumaat baca surah Kahfi, sepanjang minggu lupa pula nak baca. Biasa itu kebanyakan manusia. Tetapi yang bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh ini, tuan-tuan, inilah yang akan duduk as-sabiqun al-muqarrabun. Kita pun tentu boleh ukur diri kita di mana duduknya. Kerana pernah seorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimanakah kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah? Boleh jawab tak soalan ni? Nak tahu tak kedudukan kita di sisi Allah? Saya nak tahu kedudukan saya di sisi Allah bagaimana? Jawapannya senang saja. Lihatlah kedudukan Allah di sisi Allah. Nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Boleh jawab? Boleh faham? Umpamanya sembahyang malam, boleh bangun sembahyang malam tak? Kalau bangun benar dijemput Allah lah tu. Kalau kita dijemput hadir dalam majlis-majlis penting, kita kelihatan penting pada orang itu, maka kita dijemput. Maka demikian juga orang yang bangkit malam untuk bertahajud, sebenarnya dia mendapat undangan daripada Allah, itu sebab dia bangun. Orang yang tidak bangun, sebenarnya dia tidak dapat undangan daripada Allah. Dia mungkin bangun bereskan dirinya, duduk termenung, ada orang pula bangun isap rokok, ada orang pula bangun tengok TV, sudah-sudah dia dah masuk subuh. Maka dia tidak mendapat undangan daripada Allah SWT. Maka kita sendiri tahu di manakah duduk diri kita, kita pertingkatkan, perbaiki. Mana masalah aku ni? Kenapa aku tak macam dia ni? Kenapa dia ni bila datang waktu sembahyang dia boleh hadir, walaupun keluarganya dia cakap baik. Sekejap pakcik nak pergi sembahyang. Ya, ingat tuan, kita akan mati dalam keadaan perkara yang paling banyak kita lakukan, maka kita akan mati dalam keadaan itu. Gini, kalau tuan-tuan suka hadir ke majlis ilmu,
InsyaAllah tuan-tuan akan mati dalam majlis ilmu. Tuan-tuan suka pergi umrah, InsyaAllah tuan-tuan akan mati ketika umrah. Tuan-tuan rajin baca Quran, InsyaAllah tuan-tuan akan dipilih untuk bertemu dengan Allah ketika sedang baca Quran. Tuan-tuan rajin tahajud, jangan lupa dalam doa tahajud minta kepada Allah mati ketika tahajud. Allah akan menyempurnakan janji kepada kita. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Orang-orang beriman ini dia mempunyai janji dengan Allah, dan Allah akan penuhi janjinya terhadap orang itu, dan Allah tidak akan melukai janjinya. Maka kita dari sekarang kita programkan diri kita nak mati bagaimana ya? Seorang guru yang mulia dari Syria, Dimashq, Syekh Mustafa Al-Khin, beliau seorang ulama hebat yang menjadi guru kepada sekalian ulama-ulama di Syria pada hari ini. Dia seorang yang sangat hebat, ilmu hadis, fiqihnya, dulu mengajar sampai ke hari tuanya mulut dia tak boleh cakap, nanti sangat tak mampu dia. Tapi tetap hadir dalam majlis ilmu yang anak-anak muridnya sampai ke pulau. Maka anak muridnya nak baca depannya menggetar. Mak guru boleh tak saya baca hadis? Mak guru baca betul ketua guru hadis ni, anak murid ni takut baca ke depan, kena guru dia depan. Ya, duduk kat tiang. Panggil tuan guru, jawab. Akhirnya tuan guru sudah tidak jawab lagi. Rupanya wafat sedang mendengar majlis ilmu oleh anak murid ni. Kerana dia berjanji dengan Allah untuk mati dalam majlis ilmu, Allah muliakan dia mati dalam majlis ilmu. Ya, jadi kita rancanglah kematian kita dengan cara yang paling Allah ridai, dan jangan buruk sangka pada sesiapa yang mati. Ya, jangan buruk sangka pada sesiapa yang mati. Jangan mati dalam tanda mana jahat ni. Jangan tuan. Kita tak boleh buruk sangka pada orang. Mungkin ketika dia nak mati tu bacaan terakhir dia adalah dia baca doa masuk tanda jatuh tentak kepalanya. Dia baca zikir masuk kandas. Kita pun tidak tahu. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi Allah membahagikan manusia kepada 3 golongan. Kalau kita dapat golongan yang kedua pun namanya Ashabul Maimanah, tu dah cukup baik. Ya, dan kena tahu orang yang masuk ke Ashabul Maimanah ni akan memberi bantuan kepada orang-orang lain di bawahnya. Kalau dalam hadis yang sahih mengatakan kalau kita berkawan dengan orang-orang yang masuk ke golongan-golongan yang tinggi itu, pada hari kiamat nanti mereka akan cari kita. Mereka duduk dalam majlis, kita dulu selalu duduk sembang-sembang, minum teh sama-sama. Ya, ada dalam majlis sama, mana pergi fulan bin fulan ya? Mereka mencari-cari, tak ada. Mereka tanya kepada Allah, dan Allah jawab, kawan kamu itu dalam satu golongan yang lain, tidak bersama kamu. Maka mereka akan minta kepada Allah, sampailah fulan itu, sama ada disegerakan prosesnya masuk ke syurga ataupun dikurangkan tempoh hukumannya di neraka. Itu sebab perkara yang pelik di akhirat berlaku, dinyatakan bahawa orang boleh masuk syurga dengan sebab segelas air. Dalam hadis sahih menyatakan seorang itu beri minum kepada kawannya, maka kawannya yang diberi minum itu masuk syurga, yang memberi minum tersangkut, akaunnya tak cukup. Maka di akhirat kelak yang masuk neraka ini akan berkata kepada Tuhan, ya Allah, dulu aku pernah bagi dia air segelas, dia masuk syurga. Maka yang masuk syurga tadi akan beri syafaat kerana segelas air yang diberi olehnya kepada rakannya tadi. Macam tu. Itu sebab kalau kita berada di Mekah, kita melihat orang berlumba-lumba beri air kepada orang lain, berlumba kerana dia faham hadis, dia faham. Dengan sebab dia beri minum air kepada orang tu, angkatkan Quran, hantarkan Quran, pulangkan Quran ke tempatnya bagi orang yang uzur nak bangun payah, maka dia dengan jalannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, sebesar hama, sebesar debu, lebih kecil daripada itu, maka dia akan mendapat ganjaran. Ya, jadi sebenarnya surah ni satu surah yang sangat menarik, surah yang sangat indah, memadailah untuk kita memahami sampai diskusi ke waktu ini, ke tempat tersebut, ke pembahagian 3 golongan. Dan kita berusaha untuk menyenaraikan diri kita. Kalau tak boleh yang pertama, jadilah yang kedua, jangan jadi yang ketiga. Kerana yang 3 ni adalah orang yang akan mengharap daripada orang lain di akhirat. Kita kalau kat dunia pun kita malu nak minta tolong ke adik-beradik sekali, Kak rakan tahulah nak minta tolong malu. Kat akhirat besok lagi malu tuan-tuan, lagi malu. Ya, kerana pada masa itu
Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu semua orang akan lari daripada orang lain. Isteri lari daripada suami, suami lari daripada isteri. Anak-anak tidak kenal ibu ayah lagi. Kerana masing-masing mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Usahakan kita, Nabi-Nabi pun akan berkata demikian. Dalam hadis mengatakan orang pergi berjumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, aku tidak mampu memberi bantuan pada kau kerana diriku sendiri belum tentu beres. Ini maksud tawaduknya seorang Nabi. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim pun menjawab yang sama. Nabi Musa mengatakan aku pernah pukul orang dan dia mati, aku takut dia menjadi sebab hukuman Allah kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang akan beri syafaat. Jadi mana kita memahami solat waqi'ah ini, itu sebab memahaminya menyebabkan orang bersungguh-sungguh dalam kehidupan, menjauhi yang haram. Kalau semua manusia mengikuti lunas-lunas yang ditetapkan ni, dunia aman, semua jadi baik, kan tuan-tuan? Semua merasa tanggungjawab dia. Kadang-kadang kita dengar khutbah Jumaat, hari Jumaat, imam kata tentang macam-macam perkara yang besar-besar, yang hebat-hebat. Tapi orang lepas sembahyang Jumaat beli air minuman, campak je, bukan minuman mata-mata tempat. Jadi makan Islam agak tuan-tuan. Kalau orang macam ni sampah mata-mata, agak-agak cerita besar-besar dia boleh amalkan tak? Tak boleh tuan-tuan. Jadi sikap orang Islam itu sendiri yang menyebabkan dia tidak layak membuang bersih-bersih sampah sarap, jadi kotor masjid macam pasal malam. Ya, kita menegur jadi pelik pula. Sampah tak boleh buang, kita kutip sampah, orang jadi pelik pula, orang tengok. Macam tu kan tuan-tuan diberi maksudnya. Jadi marilah sama kita baiki diri, tingkatkan amalan salih kita, datang sembahyang berjemaah, rajinlah bangun malam, rajin bersedekah. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini hari yang terbaik buat kita dan hari-hari berikutnya juga kepada segala umat Islam. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat daripada apa yang disampaikan dalam kuliah pada malam ini. Bagi tuan-tuan yang mendapati buku ini manfaat, tuan-tuan bolehlah membelinya kalau tuan-tuan rasa tidak ada apa-apa. Dan di awalnya ada satu DVD yang saya sampaikan tentang tafsir surah Al-Waqi'ah, seperti yang pernah saya sampaikan di IKIM beberapa tahun lalu. Mudah-mudahan boleh dimanfaatkan dalam kereta, dalam komputer dan sebagainya. Ya. Jadi di samping itu tuan-tuan boleh lihat kalau ada buku-buku yang baik di belakang, antaranya tafsir Quran Al-Mubarak, translation Quran, dan Quran Makkiyah Madaniyah yang saya jelaskan tadi, yang mengandungi panduan menghentikan bacaan dan memulakannya di tempat yang betul. Kerana kita orang-orang Melayu barangkali tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, nafas kita pendek, maka kita tidak memadai hukum-hukum yang disediakan dalam Quran, seperti jin, sad lam ya, qaf lam ya, itu tak cukup. Masih banyak ayat yang panjang yang perlu dikerap dengan betul. Datang Tan Sri Datuk Hassan Azhari bersama dengan puteranya Dr. Abdul Rauf, mereka membuat satu keratan-keratan kepada ayat Quran untuk dibaca dengan betul, dengan memahami warna-warna merah, biru dan hijau. Ya, effort yang telah pun dilakukan ini adalah pengalaman dan juga ilmunya selama lebih 50 tahun mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah telah pun diterbitkan. Ada tuan-tuan boleh dapati Quran itu di belakang kalau tuan-tuan berminat. Kalau tuan-tuan minat boleh dapatkan di belakang. Itu juga ada bahan malai yang dijual seperti madu batu sauda dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sampaikan satu hajat kepada tuan-tuan berminat. Saya dalam PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Sekolah ini adalah sekolah kerajaan yang mula diadakan Ulul Albab sejak 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah dalam 3 tahun ini telah melahirkan lebih kurang 7 orang hafiz. Sekolah ini di bawah kerajaan federal. Tapi maklumlah dalam suasana ekonomi yang tak menentu sekarang ni, bilangan hafiz bertambah, tapi surau sudah tidak muat lagi. Maka pihak BPIBG sekolah ni beritahulah kepada saya kalau boleh disampaikan kepada hartawan-hartawan yang dermawan macam tuan-tuan Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Natin. Kalau minat, bolehlah derma kepada PIBG Sekolah Smartkel yang ada di Majalara. Kerana mereka berusaha untuk membina surau bagi membesarkannya, kerana budak-budak bertambah ramai. Dan lepas subuh, lepas isyak, mereka dah halakah grup-grup duduk untuk tasbih Quran. Program ini telah dimulakan di lebih kurang 10 buah sekolah kerajaan dan melahirkan
para hafiz dan juga profesional MRSM dan sebagainya. Sekarang kerajaan buat ni sekolah berasrama. Jadi kalau sesiapa yang minat, bolehlah berjumpa ke PIBG sekolah ni untuk disegerakan pembinaan surau yang nilainya ditaksirkan dalam RM800,000.